untuk kali ni sebenarnya hari ni saya nak buka set jerung ni. Saya nak tukar ke set gamma. Saya dah siap dah semua. Saya pun dah buka, dah siap. Tapi apabila saya tengok balik set ni kan macam ada ni. Okey, yang pertamanya bracket semua dah patah. Bracket dah patah untuk fairing depan. Untuk kepak tepi, satu bracket dah patah dan satu dah modified pun dah patah. Agak rasa macam tak puas hati jugalah. Bukan tak puas hati tak seronok lah nak pasang dengan keadaan yang semua patah. Dan untuk kepak lagi satu bracket, satu klip pun dah patah. Lainnya 3 semua ada. Ini ekor belakang. Ini biasalah, masalah biasa pada gamma ni. Tidak masalah kecil ya. Okey. Ini ekor. Kalian belakang magat tak ada masalah. Dan satu masalah lagi adalah pada tank. Kalau kita tengok tank ni, dia ada kemek sikit. Ada kemek sikit. Mana tadi? Ni ada kemek sikit. Warna pun agak kurang, ada capuk sana. Dan yang paling utama sekali masalah adalah ni lah, nampak macam ada kebocoran sikit kat sini. Tak tahu lagi bocor ke tak, sebab saya pun tak try masuk minyak lagi. Cuma itulah, dia ada bekas simen sikit sini. Apa pun saya kena hantar jugalah dekat bengkel untuk cat balik, repaint balik. Okay, nampak gaya dia dah macam dah buat dalam. Macam dah dalam dia dah buat dah. Dia dah spray. Tapi dah condition cat tu agak kurang memuaskan. Ingatkan saya nak pakai dulu color hijau ni. Tapi nampak macam ada paling masalah utama selain bracket dan clip yang patah tadi, ada macam nampak bocoran kat sini dah. So saya rasa saya nak tangguhkan dulu untuk pakai gamma punya set ni. Buat masa ni saya pakai set jerung saya ni. Mungkin kita hantar dulu, hantar repair, kita repaint. Cuma saya tak pasti klip ni boleh tak kita betulkan balik. Kita gunakan fiber ke, atau mana-mana, siapa-siapa, mana-mana tahu tempat mana saya boleh buat klip untuk cover set yang patah tu. Kalau buat balik, boleh bagi tahulah mana yang pecah tadi, untuk macam saya punya fairing dengan klip ni lah, klip kepak ni. Kalau boleh repair, saya ingat saya nak repair dulu dan saya akan repaint. Dan itulah, tu pun saya dah buka. Cuma masalah dia satu lah, seat dan carrier untuk motor ni saya dah bagi pada kawan saya. So motor ni tak ada seat. Yang saya ada cuma seat gamma. Seat gamma tu saya dah hantar untuk pergi balut semula lah, untuk buat tambah span. Masalah saya tak ada seat. Siapa ada seat lebih kat rumah tu, boleh PM, komen, saya nak beli. Okay, saya kata setakat ni dulu. Nanti kita jumpa lagi bila motor ni dah siap untuk saya tukar pada set gamma. Okay, jangan lupa like, share, komen, subscribe dan apa butang kat bawah ni. Kita jumpa lagi next time. Okay, bye.